Studio merupakan satu ruang yang sangat personal. Kebiasaannya, apa yang ditonjolkan di ruang ini mencerminkan pribadi pemiliknya. Okay, Syah, this is tempat saya berehat dan tidur. Boleh masuk Boleh, dah masuk dah. Oh, I was Make yourself at home. Oh my god, I love this. Tempat saya membaca. Perincian terhadap setiap item dan aksesori sangat dititik beratkan supaya ia tidak terlalu berat dalam pembawaan konsep penceritaan pada ruang ini. Zaidi masih membawa konsep eklektik mix and match ke dalam ruang tidur pribadi beliau. Hanya sedikit warna terang selain warna neutral digunakan untuk memberi sedikit splash of colours di samping mengekalkan keseluruhan konsep yang lebih ke arah rustic, modern dan juga Scandi. Your floor is a different kira orang kata different feel compared to yang dekat luar. This is actually vinyl. Sekarang ni ada macam-macam floor treatment kan. So this is vinyl. The reason saya pilih vinyl juga sebab orang bujang ni malah nak kemas juga. Betul. Rumah. So vinyl ni senang nak jaga sebab dia actually macam kayu tapi dia bukan kayu. Dia adalah rubber. Satu lagi yang penting untuk create the mood is the mood lighting. Macam you punya table lamp. Actually bila dah senja dah gelap je, I tak pernah pasang lampu siling. So maybe kita move on to this. Okay, dari segi bed pula. Okay, saya jenis yang tak suka cadar yang bercorak. Sebab saya rasa macam busy. Banyak sangat. Jadi saya kalau as much as I can, saya akan pakai yang putih atau off-white atau cream supaya actually nampak bilik tidur tu pun tak semak sebenarnya. Alright, so secara keseluruhannya kita dah tengok dah semua area dalam rumah bujang Zaidi. Yep. I rasa saya punya puas hati lah. Saya bagi 10 out of 10. Oh, thank you so much. So basically, apa yang saya belajar hari ni, tak semestinya ruang tu terhad. You tak boleh nak buat macam-macam, betul tak? Betul. And of course, dari segi barang-barang yang you pilih pun tak semestinya semua benda kena mahal. Betul. Yang paling penting, you selesa di rumah you. Betul. Dan you selesa dengan style yang you ingin tampilkan. Betul. Okay, so kita orang pun nak ucapkan thank you lah kat Encik Zaidi sebab share dengan kita orang rumah bujang you yang berkonsepkan apa ni? Modern, classic. Yes, and mix and match. Yes. Kan? Alright, okay. Thank you so much for having us. Thank you for coming. Thank you. Sama. Yeah, thank you. Bye. Kali ini untuk tema rumah bujang, Syah akan share dengan korang satu dekor yang sangat mudah nak buat and cost dia pun tak banyak. Syah akan buat terrarium. Okay, so for terrarium, bahan yang pertama yang diperlukan ialah tanah, gambut, mangkuk kaca. So Syah pilih dua jenis batu, satu warna putih, satu warna macam maroon edge. Kita ada pokok kecil-kecil comel ni, pokok renek ni. Kita kena ada gloves, kat sini ada spray bahan hiasan. Okay, let's start. First, Syah akan pakai glove dulu. Alright, sekarang Syah akan masukkan tanah ni. Sekarang Syah akan masukkan batu ni sikit. Korang nak masukkan berapa banyak? Ni just nak. Okay, so sekarang saya akan masukkan lagi tanah ni. Akan tutup. Kita adjust sikit. Okay. Nampakkan lagi dia punya apa? Tanah, tapi dia lebih careful
kan, sebab ni tu dah kelanggar dia jatuh. Okay, so tadi kita dah kemaskan, kita dah tambah batu lagi, kita dah kemaskan tanahnya. Sekarang it's time to decorate. Kita ada this mushroom. Ini untuk hias lah, ini cucuk je. Now the last step is dia ni air biasa je, air kosong je. Ni bagi dia basah so that, tapi tak boleh banyak sangat sebenarnya. Okay, dah siap terrarium. Senang je nak buat and senang nak jaga lagi-lagi untuk orang bujang. So kalau korang kat rumah ada free time, jangan lupa cuba. Selamat cuba.